Parti politik Aceh mendominasi pentadbiran negeri sejak kemenangan besar pada 2009. Bekas pejuang Gerakan Aceh Merdeka atau GAM kini mengisi jawatan penting seperti Governor, Ketua Daerah dan Ahli Dewan, memberi wajah baharu kepada politik Aceh. Jika siri sebelum ini menyingkap kisah konflik, ia bukan untuk menoreh luka lama, tetapi sebagai panduan menyalakan obor perjuangan ke arah pelaksanaan pembangunan Aceh. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang kini aktif di jalur politik Partai Aceh